Dalam anime, siapa yang paling lemah? Semua kecuali Saitama. Macam mana kalau Goku lagi kuat pada dia? Itu semua pembohongan yang takkan dapat dimaafkan. Serius sangat kau ni. Aku benci kau. Naruto dan Sasuke. Ai, kenapa Naruto dan Sasuke? Iyalah, tanpa Sakura mereka cuma katak dan ular yang beban. Aku tak tengok anime. Aku baca buku je tiap masa. Takkanlah satu pun tak tengok. Tak tengok pun. Tu sebab aku benci sekolah. Sekolah buat aku pandai sangat. Saya okey je. Jawab sebelum aku gigit tangan kau. Wah, ini bahaya ni. Saya memilih Sakura. Kenapa Sakura? Sebab dia mainkan hati Naruto. Saya sebagai lelaki yang okey je, saya tak suka perempuan macam tu. Betul juga. Dalam cerita Marvel, suka siapa? Saitama. Saitama tak ada dalam Marvel. Kau jangan merapu sangat. Sebab semua karakter Marvel tak dapat kalahkan dia. Kalau dia... Aku tak dengar. WandaVision. Selain tu, Captain Marvel. lagi? Semua karakter cewek. Gua gak suka cowok. Mestilah Spiderman. Kenapa Spiderman? Sebab Spiderman pergi sekolah kot. Bukan macam superhero lain. Bukan pergi sekolah. Iron Man pun bijak juga. Tak, sekarang ni pernah nampak tak Iron Man pergi sekolah? Betul juga. Saya okey je. Jawab sebelum aku tarik telinga kau. Okey. Saya pilih Superman. Marvel, bukan DC. Saya pilih Pippen. Nah! Apa beza raya dulu dengan sekarang? Dulu best main dengan sepupu ramai-ramai. Sekarang dah lain. Apa yang lain sekarang? Sekarang aku Saitama. Aku tak main dengan bocah. Dulu atau sekarang, dulu aku gila. Nah! Dulu atau sekarang, saya okey je. Baik kau jawab sebelum aku koyakkan baju kau. Okey. Dulu atau sekarang, saya tetap ramai girlfriend. Waduh. Apa kenangan paling manis bulan puasa? Semua manis. Tak ada yang masam. Aku tak gila. Aku tanya pasal puasa. Tak ada kaitan pun dengan gila. Bulan puasa ni semua indah untuk aku. Kecuali jumpa kau. Gila. Merencit. Dapat buka dengan keluarga. Sekarang tak dapat berbuka dengan keluarga ke? Sekarang saya berbuka dengan girlfriend. Nah! Dalam cerita Om Pipin, paling suka perempuan mana? Perempuan sekuat Saitama. Tak ada. Cerita Om Pipin tak ada kuasa lah. Sebab kau lemah. Apa kaitan Dah lemah tu diam lah. Aku benci kau. Aku tak suka perempuan. Tak suka perempuan sebab baby pink macam perempuan. Ni sebab aku pakai skintivic serum. Baru cantik dan tak gila. Tak ada siapa sebut pasal gila pun. Tu kau sebut. Opa! Kenapa? Saya suka janda. Nah! Awak suka makan apa? Nak. Apa-apa pun aku nak. Damaskus? Nak. Kali ni aku nak. Yes. Kali ni aku dapat makan. Wah, ini tempat makannya enak kali. Asal kau ajak Mamat ni? Gue benci lo. Anjir lo. Gue pagi gini helmet baru tahu. Terima kasih ya belanja aku. Nanti tolong cari aku girlfriend ya. Girlfriend kepala otak kau. Takkan ni je aku boleh makan. Nak juga makan banyak macam mak jomblo tu. Aku dah bagi tu bersyukur lah. Kameraman pun aku tak belanja. Dah tak daya. Jahat pula tu. Dalam Mobile Legends suka pakai support apa? Saitama. Baik kau jawab betul-betul. Aku pilih Nana. Itu match. Aku tanya support. Dah lah, semua benda tak kena. Benci kau. Dia betul-betul sakit lah. Aku main semua hero. Sambil minum Vida Zero. Vida Zero lagi segar. Apa yang random sangat tiba-tiba pergi ke air ni? Kalau kau saya sebab kalah, yelah sebab kau tak power. Minum ni terus refresh. Pandai-pandai je cakap orang tak power kan. Okay, so kau suka support apa? Aku main semua hero. Kau apa masalah kau ni? Gila. Aku pula gila. Saya pilih Estes. Kenapa? Sebab dia suka merawat orang walaupun dirinya sering disakiti. Betul-betul ayat buaya ni. Dalam cerita Pipin, awak dah jadi macam siapa? Nak jadi paling kuat macam Saitama. Siapa kuat macam dia? Abang Saleh. S-I-L-L-Y. Silly? Kenal lah tu dengan kau. Woi. Apa-apa? Walaupun aku tak berani pukul kau, aku tak benci kau. Aku tak gila. Kau yang gila. Baik kau jawab soalan aku. Oh, bibik kembar. Aku bukan kembar. Mana boleh bilik? Kau gila. No comment. Siapa pun saya okey je. Baik kau jawab sebelum aku buka baju kau. Takutnya. Saya pilih Tok Dalang.
Kenapa? Sebab boleh kahwin dengan upah. Nah, disebabkan kau selalu jawab merapu. Hari raya ni, aku nak bagi hadiah sapurai special kat kau. Wah, walaupun aku benci kau, tapi aku maafkan kau. Ni kad, bukan duit. Itulah kau tak ikut trending. Zaman sekarang orang dah tak bagi duit raya. Orang bagi kad boy. Ni kaya dengan Yaya. Aku nak kad boboiboy gentar. Banyak meminta lah kau ni. Nah, lagi satu. Boboiboy gentar. Bubah di bako. Nah, selamat hari raya. Uish, Kak Boboiboy. Ni rare ni. Dah sok kat kedai. Boleh bagi kat anak aku. Kau dah anak ke? Tak ada. Bini pun tak ada. Siapa suruh saya? Kau bagi balik. Kau bagi balik. Nah, selamat hari raya. Wah, hadiah. Aku tak pernah dapat dari cowok dan cewek. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Kenapa menangis Bang Jomblo? Aku terharu banget. Ini pack baru, Mas. Aku kena di pasaran. Tim favourite gue. Tim, budak di bako. Tahu tak, Mas? Ya, tahu jauh sikit. Jujur ni sama aku. Tak apa. Tim buba di bako. Sudah. Buat baik dibalas koko. Dalam cerita Boy, siapa yang paling lemah? Semua. Siapa yang paling kuat? Saitama. Kau ni. Aku dah takut ya. Tak takut kenapa lagi? Tok Abah. Kenapa? Sebab dia tua. Nah! Luma juga muka pakai ni. Saya okey je. Baik kau jawab. Okey. Semua watak perempuan dalam boboiboy. Kenapa? Kerana wujudnya saya untuk melindungi wanita. Waduh. Ciri-ciri perempuan red flag bagi awak. Tak gosok gigi. Nah! Cewek nggak ada yang red flag. Semua cewek itu perfect. Mana ada manusia sempurna, mesti ada yang kekurangan. Yang kekurangan itu cowok. Cewek semua di dunia ini sempurna. Nggak ada satu bulu pun kesilapan. Perempuan yang free hair. Dengar pula kali ni. Kenapa red flag dengan perempuan free hair? Sedangkan perintah Allah pun dilanggar, sangatlah dilanggar perintah suami dia. Tak terkata aku. Saya okey je. Jawab. Saya tak adalah reflect kat mana perempuan. Bagi saya, semua perempuan sempurna. Perempuan yang curang? Mungkin dia ada kisah silam yang kita tak faham. Positif sangat kau ni. Cerita Ultraman, awak suka Ultraman apa? Tak nak. Jawab please. Tak nak, aku tak nak jawab. Okey, apa yang kau nak jawab? Saitama. Diam. Ultraman mother. Kenapa tu? Karena dia perempuan. Selain Ultraman perempuan? Yang pasti dia bukan sejenis. Aku tak pernah tengok Ultraman. Serius lah. Serius. Bapa aku dulu paksa aku tengok Ultraman, tapi aku tak nak. Sebab aku nak belajar, aku nak cepat-cepat habis sekolah. Aku tak nak sekolah. Aku dah penat jadi pandai. Tolong bawa dia pergi hospital mental. Saya memilih ayah saya sebab ayah saya adalah hero seperti Ultraman. Tak payah nak drama. Ni bukan pasal ayah. Pilih Ultraman apa? Okey, kalau macam tu saya pilih Ultraman perempuan. Nah!